Musim hujan macam ni memang ramai mandi pakai air panas. Tapi pernah tak korang test kalau punya alat perlindungan ni? Tonton video ni sampai habis untuk keselamatan korang dan keluarga korang. Biasanya kondo yang baru siap, developer akan install sekali RCBO ni. So RCBO 2 ni adalah untuk water heater. Okey, sebulan sekali kau tekan test button ni. Kau nampak sini? Kau nampak tak button ni terkeluar dan dia trip. Yang ni pun sama juga. Pastikan dia trip. Sebab kalau dia tak trip, maksudnya dia tak trigger kalau ada apa-apa kerosakan. Jika tak trip, kau tekan sekali tak trip, jangan tekan lagi. Elok kau panggil technician untuk check dekat korang apa masalah dia tak nak trip. Sebab kalau kau tekan banyak kali, takut dia punya kontak dekat dalam ni yang dah rosak, nanti dia akan start burn, dia akan start terbakar, kau akan bau hangit. Jadi jangan paksa dia untuk trip. Tekan sekali, tekan 2 kali, tak trip, dah enough. Terus panggil technician untuk datang check. Okey, macam nak reset balik, kau tekan je sini, masukkan button ke dalam, lepas tu on balik semula. Ni pun sama juga. Tekan ke dalam, on balik semula. Untuk rumah yang tak ada RCBO, korang boleh buat test dekat korang punya ELCB macam dekat sini. Okey. ELCB ni kalau kau tengok sini tulis test monthly. Okey, just tekan sahaja. Tekan. Tekan. Pastikan trip. Jika tak trip, jangan paksa tekan banyak kali. Okey, panggil dulu technician elektrik Impotaulia untuk test atau check korang punya wiring apa yang tak kena sampai membuatkan dia tak trip. Lepas kalau dah trip macam ni, on je balik semula. Dekat dalam bilik air pun ada benda jaga kena check. Okey, untuk water heater pula, kalau kau tengok dekat keliling dia untuk model ni, dia punya button kat tepi ni lah. Dia ada 2 button. Satu button test, satu button reset. Kejap aku on supply. Okey, bila on supply, lampu EELS akan menyala, heater akan padam. Heater ni akan menyala bila kita on supply air lah. Okey, sebulan sekali ataupun bila nak mandi, test dulu. Tekan test, pastikan dia punya lampu padam. Maksudnya dia ada trip lah. So dalam ni dia ada dia punya breaker sendiri. Bila tekan reset, kat sini tekan reset balik, dia menyala semula. Okey, perlindungan ni sangat-sangat penting untuk korang punya keselamatan tengah mandi air panas sebab kebelakangan ni ada sekali dua aku dengar kes ada orang meninggal dunia sebabkan kena renjatan elektrik ketika mandi air panas. So pastikan korang punya breaker ni function. Tips tambahan untuk bagi water heater kau ni, dia punya tangki tak bocor. Walaupun tangki dia memang heavy duty punya tangki dekat dalam ni, tapi things happen, sometimes it can bocor juga kan. Jadi apa korang boleh buat lepas mandi, pastikan kau turunkan temperature dulu sampai ke kosong. Tunggu sampai temperature air. Tunggu sampai temperature air jadi ke suhu normal, suhu sepatutnya suhu bilik lah. Lepas tu baru korang tutup supply air. Okey, ini untuk melindungi korang punya tangki dalam ni supaya lebih tahan lama dan tak cepat bocor. Okey, terima kasih menonton, harap membantu. Kalau kau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, follow dan share aku punya account. Okey. Oh, aku letak link water heater dekat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.